Okay guys, Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to my channel Hafiz Angler. Tapi aku dah atas air. Biasa aku menggunakan kayak M2 daripada MAG. Ini air sejuk lagi ni. So air sejuk lagi ni. Tu gigi tiang 4. Apa yang ada kita cuba bawa balik hari ni. Semoga mudah-mudahan ada rezeki untuk bawa balik lah. Hari ni balik dengan selamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Muhammad dengan Nabi Muhammad dan Nabi Nazar benar. Itu kan, nanti apa-apa kau ada kat spot. Okay, macam biasa aku sampai kat spot. So hari ni aku menggunakan jig dari Karo Jig, assisted by Hafiz Angler lah. Orang berminat nak dapatkan jig, boleh menghubungi Cikgu Zimi lah. Ada 3 jenis jig yang aku pakai kalau aku main kayak ni. Kokang, Karau, lagi yang sponsor aku lah, Koburu Jig lah. Apa nanti aku ada strike je aku update. Jangan hok. Tempat tak ada rata. Tempat rata. Jangan hok guys. Giku dah. Tu. Sekut. Kakak. Sudah sekut namanya. Oh, pergi. Sekut. Alhamdulillah. Tengok tangan. Dalam pada dalam. Serkut. Tas kentut. Kau dengar bunyi dia kentut. Oi. On Karo Jig. Tap. Ikut. Buat hal lah kau kamera. Ada mulut dia depan ada bawah.
Tadi besar saja tadi kan. Alah, tak duduk diam pula. Ha. Di karau. Rawan ikan kau tadi ya? Ikan kau tadi ya? Gabak mulut dia. Gabak mulut dia. Saya dapat ikan dakwan balik. Ikan dakwan lucut. Aku ambil balik. Sikitnya. Sikit. Oh, sama-sama. Alhamdulillah. Alah, sangkut juga. Ketuk je. Ketuk sikit je, Pek. Sekali je. Ketuk je sekali je. Sikit rendah je. Dia tak pakai tinggi, dia pakai kat bawah. Tak ada karang tebal pun situ, sanggut. Oh, tak tidur diam ah. Hey. Termasuk dalam tadi ni kan ada satu hal. Oh, picon. Strike mak au. Strike. Lagi lama. Lutus lagi. Apa kelu? Sampai tu. Guys. On karojik. Karojik. Takut ni. Tak tahu. Tebal. Tebal. Alhamdulillah. Berkat doa mak pagi tadi ya. Hari ni kau dapat ikan besar-besar Dah cakap dah. Harap-harap ini semua kawan-kawan dapat dah. Amin dia kata. Dah boleh balik. Guys, baik guys. On karau jig. Sekilo lebih. Masuk, macam biasa. Habis yang. Alah, sikitnya. Alah. Rezeki betul lah. Apa tu? Dia ada ke katuk je kat tempat kata? Betul lah. Rezeki betul. Nak pergi. Wih, tambak Pik. Wih, ikan apa? Ikan tambak ni bang. Ikan tambak. Unlock guys. Aku ingatkan sekut. Ikan ni bang, apa ikan tertambak
Pecah Pek, ekor pecah ni Pek. Sini Pek, sini. Ekor pecah. Mesti ada lagi. Tambak guys. Aku tak pernah dapat besar macam ni. Biasa kecil-kecil je. Tambak. Dia macam ikan tambak tau. Agak ada jig kau kat bawah, kau betul ke ikan, dia terus nyonyot Betul nyonyot. Ekor pecah ada banyak lagi ni. Apa benda kata dia ni? Try cuba. Bismillah. Dia kuat, ikan ni kuat. Tak, aku tak letakkan dulu mau. Alhamdulillah. Orang karau jig. Macam sekut. Tapi dia goyang-goyang kepala. Entah. Sekut. Alhamdulillah. Aku cakap sekut dah, aku muncul sekut. Alhamdulillah. Sekut guys. On karo guys. Ha? Tak, dia siapa panggil? Tak kena mulut, dia terbalik. Try! Si Dak ni panggil pasal apa? Dak awak panggil ke apa, Pek? Ha? Apa ni? Ni lau lah dia. Macam nak. Macam nak on. Kilo. Tak sampai kot. Alhamdulillah ada juga je. Tak kecil je. Tak boleh jigit. Nanti orang sana dengar. Naik seekor lagi. Hentam, tanah ikan tak? Alhamdulillah. Hihi, ada jenahak guys. Ya kan tak ada. Alhamdulillah. Jenahak guys. Dia jawabnya ni, pergi keluar balik. Aduh. Aduh.
Cunoho. Karoji. Ini saya balik dulu. Solid. Ini. Kutip, wah kutip. Aduh. Aduh bawa ipi ni. Baru. Ini juga dia nak Aduh, aku risau betul dia ni. Lawa lagi. Bapak dia. So. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Tiga hari aku mencari dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terbalas 3 hari aku. Alhamdulillah. Ini dia bulat wah. Bapak bulat. Gigit dalam mulut siot. Karau. 20. Dalam mulut, dalam mulut. Gigit dalam mulut guys, tak tahu kau nampak tidak. Dalam mulut sedut tu. Besar guys, 2 kilo punya saiz ni. Riba. Alhamdulillah ya Allah. Okay, aku nak semayang dulu. Tapi tu nak keluarkan dia ni. Karoji dalam ni. Karoji ada dalam tu. Kali hijau. Okay guys, aku ambil balik ke darat dah. Cukup lah untuk setakat ni. Alhamdulillah ada skin tu balik. Ada manis-manis hari ni. Hari ketiga aku turun berkayak. Alhamdulillah hari ni ada penambah seri banding dengan hari pertama, hari kedua tu lah. Hari pertama aku turun separuh hari je. Hari ketiga ni aku turun full day. Alhamdulillah lah ikan nak buka mulut. Walaupun air sejuk sikit kan. Tapi dah petang dia panas lah. Naik 30 temperature. Okay, nanti aku update hasil aku dekat atas darat kan. Stay tune. Okay guys, aku dah sampai darat. Kabur sikit. Aku dah sampai darat dah. Aku dah sampai darat. Kabur sikit je. Manzam pun sampai darat. Apek pun sampai darat. Masing-masing ada hasil lah. Tu dakwah punya hasil. Tinggal tak boleh. Ni dah Azam punya hasil. Baru tahu. Tapi Apek punya. Apek punya ni. Apek punya mana? kucing. Mana? Kucing ada ni. Apek nak kucing. Jalan-jalan. Apek. Sekian lah. Bawa Apek ada serangin besar nampak.
Tak bila kali dia kena awak oi. Tempat apa yang kau pergi tu? Ha, Dia ketuk tarik dia. tu dah mi. Lanjut. Baik tak lucut ke? Baik. Dia dah lompat. Apa dia? Senangin. Besar orang ini. Pas tu lepas angin dia. Oh, Ha. Senyap. sampai patutlah. Okey, aku kata masih aku. Alhamdulillah. Hari tiga-tiga dia nak bagi kan. Kalau macam kena Alhamdulillah. Jenah. Sekut. Tambak. Sekut. Tebal pipi. Jenah. Tebal pipi. Gila ya guys. Alhamdulillah. Okey, kalau kau berminat untuk dapatkan box Meripoli yang macam aku pakai ni, yang besar 25 liter, kau boleh datang ke kedai kayak Bersih Melaka, berjumpa dengan Abang Yazidi, okey? Box ni memang keras lah. Kau duduk berdiri pun boleh. Okey guys. Macam biasa. Aku nak kemar-kemar. Nak balik okey, kepada korang yang dah like, subscribe channel Lapis Angler, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Pada korang yang belum subscribe lagi, bolehlah korang menekan button subscribe lagi. InsyaAllah kita akan jumpa pada video akan datang. Yang paling penting, ada strike, ada gaji, okey? Ada video. Assalamualaikum. Bye-bye. Siring ikan payah. Penat aku berkayu hari ni. Tak sia-sia aku kayu beratas tadi, datang-datang mendapat tebal pipi.